Korang ada masalah tak macam baju kuning macam aku ni nampak ni? So bila kau pakai baju putih lama-lama ni kan, kau akan nampak macam why so yellow? The stain kalau kau cuci pun tak hilang. So that's why aku beli barang ni, the pink stuff. So it's just like some kind of detergent. So kita tengok dia function ke tak. Kita rate 1/10 lepas hasil dia putih ke tak. Beli memang untuk stain remover, tapi memang untuk baju putih, for whites. So ni dia punya kotak, dia punya ni lah bucket. I don't know what the thing is called, dia punya packaging lah. So kita try tengok macam berapa banyak nak pakai. Let's go. So ni baju putih aku dan ni dia punya ni. Tapi aku tak ada scoop. Tapi untuk baju yang banyak macam ni kena at least 2 ke 3 scoop. So yeah. Now kita perlu rendam dalam air panas. So aku tak ada air panas, aku just pakai aku punya air panas lah. Tunggu sejam untuk benda ni bilas tu. Lepas tu kita basuh dan tengok hari esok macam ni, hilang ke tak warna-warna kuning stain. Alright, let's go. Hari yang kedua, jom check baju macam mana. So macam stain-stain kuning ni macam korang nampak ada sikit lagi, but yeah, aku rendam dekat sejam lebih and it actually works. Cuma kalau korang yang nak betul-betul hilang kuning-kuning tu, korang kena letak serbuk tu sikit, lepas tu korang celek-celek kena air sikit, lepas tu biar sejam, baru dia hilang tu. But eksperimental aku ni, it works. Just you need a little bit more work lah untuk betul-betul hilangkan dia, but good product, go check it out.